kes-kes yang melibatkan penagih dadah dan juga jabatan penjara, maka tak mungkin kita dapat memastikan bahawa apa yang kita nak sasarkan itu menjadi satu agenda bersama yang telah pun diumumkan oleh tidak lain tidak bukan Perdana Menteri sendiri. Jadi kita bukan saja terpaksa memastikan bahawa apa yang dijanjikan oleh Perdana Menteri kita ini dapat ditunaikan, tetapi rakyat di sana pun memerhati sama ada ianya dapat direalisasikan dalam konteks secara menyeluruh, holistic approach. Dan inilah agaknya bezanya kalau nak bandingkan dengan cara-cara yang terdahulu daripada ini. Okey, kalau boleh sebelum saya berbalik kepada Datuk Seri Idris, dari sudut politiknya, kami di luar lingkungan biasanya akan memaparkan pandangan-pandangan yang mungkin bertentangan. Tetapi dalam aspek jenayah ini, saya tidak menemukan satu kritikan yang jelas sifat penentangan politik. Saya setuju, kerana kalau balik-balik kepada gagasan Satu Malaysia tadi, peragut, penyamun, pencuri, dia tak tengok warna kulit, dia tak tengok agama, dia tidak boleh wujud polemik, sama ada polemik politik, kaum atau agama dalam konteks kita nak memerangi jenayah. Jadi ini saya rasa bukan sahaja merupakan NKRA yang tepat, tetapi ia juga akan memberi sokongan dan menjadi sandaran kepada gagasan Satu Malaysia. Sebab itu kelebihan NKRA ini penting, bukan saja untuk NKRA tetapi juga gagasan Satu Malaysia itu sendiri. Ya, mungkin Datuk boleh melihat sifat neutralnya ni, maka tidak melihat penentangan daripada mana-mana pihak meskipun pembangkang. Yeah, I believe that crime is public enemy number one. And it does not bother me whether the opposition says it's a good idea, because the whole rakyat concerned about crime. Crime, by the way, increases depending on the affluence of society. So if you find developed societies such as in the US, in Europe, etc., as they become a lot more affluent, crime also rises alongside. And we are becoming a lot more affluent as a society. And that is rising too. So it is very important that we take a clear view, both from the government and also the public, that we put it on a pedestal as public enemy number one. Crime, that we have to work together to bring it down. Bila bercakap soal rasa selamat ini, itu matlamat akhirnya yang kita ingin bina dalam NKRA ini. Terdapat laporan, malah dalam dokumen pemandu juga menyatakan peningkatan rasa kebimbangan masyarakat terhadap keselamatan mereka yang semakin terjejas. Tetapi di waktu yang sama juga kita melaporkan bahawa terdapat petanda penurunan jenayah. Bagaimana kita menjelaskan ini? Rasa selamat semakin tergugat, tetapi pada waktu yang sama jumlah jenayah semakin menurun. Bagaimana boleh kita jelaskan? Bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan bahawa pencapaian prestasi diutamakan, ianya tidak bersandarkan kepada apa yang berada di atas kertas. Rakyat mesti betul-betul merasai bahawa bila kita kata kadar jenayah ni menurun, bahawa mereka merasakan bahawa memang ada suatu usaha yang bersungguh-sungguh dan mereka merasakan diri mereka selamat. Dan pendekatan-pendekatan melalui makmal yang disebutkan tadi, kita dah lihat dari segi omnipresence, kehadiran fizikal pihak-pihak penguatkuasa, sama ada polis, rela, JPAM, polis simpanan, kaedah-kaedah menggunakan teknologi terkini, CCTV, mewujudkan bilik-bilik operasi. Semua ini telah pun dipikirkan daripada 53 inisiatif. 55 terawal, 2 mungkin tak realistik, kita kurangkan kepada 53. Dan daripada 53 inisiatif ini, 29 berada di bawah kuasa dan tangan PDRM, polis. Saya rasa kalau sekiranya kita betul-betul fokus kepada inisiatif ini, dan betul-betul menurunkan indeks, dan apa yang kita kata pencapaian tadi diutamakan, tidak bersandarkan kepada program sahaja dan apa yang telah pun diumumkan, saya percaya bahawa rakyat akan bukan saja dapat melihat kehadiran polis, tetapi juga dapat merasai bahawa kadar ini dapat diterjemahkan kepada satu kesedaran bahawa kita bersungguh-sungguh dan cukup serius dalam hal ini. Dan saya tertarik apabila dalam dokumen pemandu bercakap soal membina rasa selamat ini juga dikaitkan dengan kepelbagaian kaum. Jadi jenayah ini ada bagaimana kaitannya, kalau boleh diperjelaskan pemandu tentang perpaduan. I don't see this crime as a multi-ethnic
issue. Because it cuts through everyone. As I said, it's a common enemy for all, whether you're Indian, Chinese, or Iban, or Malay. It doesn't matter. So what we have to do now is to make sure that we focus on reducing crime. And also, at the same time, help people so that they don't fear crime. Both of them are very important. So 3 things needs to be done. First, we must reduce and prevent crime. So all the things we're trying to do, put the police, more police on the street. More than 3,000 police have already been put on the street to really make that happen. Put CCTV. So those are the things about reducing crime. Very important that we need to do that. Second thing that we needed to do is to catch the criminals, try them and bring them to justice. There are a lot of things that's going to be done there. That means all the backlog cases of violent crime, about 6,500 of such cases, we will try and bring them to justice. And the last one is about rehabilitation and resettlement. So the entire program requires a full approach, a holistic approach. So in my opinion, I come from outside the government. I take a look at what Dato' Sri is pushing. He's giving the entire leadership for his team. I sit in his meeting. I can tell you there is tremendous focus in doing this. Every aspect of what needs to be done is being done. That's why the results there. You know, the reduction is tremendous. Sebenarnya kita belum mula lagi roll out ni. Tetapi kadar jenayah secara menyeluruh dah turun 3.7%. Datuk Seri akan mengulas lebih lanjut tentang ini. Kita baru mula nak menghangat sekarang ini. Jadi teruskan bersama kami. Kami mula membuka talian 0322829062 sejurus selepas kita berjeda seketika. Malaysia kita. Pakcik berasu jadi mana pengalaman tu banyaklah. Semakin banyak ilmu yang kita dapat, semakin halus permainan kita. Apa yang tersirat dalam Malaysia kita? Isnin hingga Khamis 4.5 minit petang. Hanya yang terbaik di TV1. Bermula daripada 1989 sehinggalah kini, tahun 2010, Parti Pesaka Bumiputera Bersatu Sarawak (PBB) akan mengadakan mesyuarat agung yang ke-12 pada 28 Februari hingga 5 Mac 2010 bertempat di Borneo Convention Centre, Kuching, Sarawak yang akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak. Bersama kita meneruskan perjuangan menyatu padukan dan memajukan rakyat.